goreng pucuk ubi ni, dengar tu suara, wah, sedap dia, lain macam. Saya pun macam first time trying, tapi sedap gila weh. Bawang merah, bawang putih, cili kering, vegetarian belacan. Goreng pula. Blend dia ala kadar lah, kasar-kasar gitu pun dah okey dah. Okey, sekarang kita pucuk ubi tu, kita ambil yang muda-muda sikit, jangan tua sangat, tapi janganlah muda sangat pula. Okay, and then kita basuh, lap dia bersih-bersih sampai dry macam tu, baru kita slice dia lah. Okay, slice dia, mayang dia lah. Okay, mayang dia halus-halus macam ni. Jangan ikut style saya potong tu, bahaya tu. Okay, as long as korang mayang dia, lepas tu minyak betul-betul panas, kasih dia goreng sampai dia rangup, sampai dia punya bubbles tu dah stop, dah tak ada bubbles dah. Okay, maksudnya dah siap. Sekarang kita boleh tapis dan letak dekat tisu lah, bagi dia resap semua minyak-minyak. Lepas tu kita tumis bahan yang tadi kisar dengan asam keping satu. Tumis sampai dia betul-betul pecah minyak gitu, dah dry. Masukkan ikan bilis vegetarian. Kacau. Okey, lepas tu masukkan kita punya pucuk ubi yang dah siap goreng. Masukkan garam, gula, apa semualah, serbuk perasa apa semua kalau korang nak. Lepas tu gaul-gaul dia. Dia memang jenis kering lah, so boleh makan dengan nasi putih je pun sedap.